Tuan-puan, dengan tabungan emas ni kan, kita lebih cepat capai matlamat target pasti. Sebab apa? Sebab emas mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang. Sebab apa? Sebab kurangnya berlaku masalah kebocoran. Pertama, mengekalkan kuasa beli. Kedua, kita dapat kurangkan sifat boros dalam belanja. Sebab tu bawah bimbingan saya bagi tahu sebelum ini tak boleh menyimpan dalam bentuk duit. Alhamdulillah, apabila mereka saya ajak menabung emas, mereka sedar boleh pun menyimpan. Cuma setiap kali gaji, setiap kali ada duit, mereka simpan sedikit. 10%, 20%, 30% dalam bentuk gram emas. Mereka sentiasa ada simpanan, ada tabung. Bawah bimbingan saya dah pun ramai sangat dapat keuntungan. Jadi mereka ucap terima kasihlah kerana bimbing mereka menabung emas melalui syarikat Public Good. InsyaAllah. Alhamdulillah lah. Tuan-puan dapat keuntungan, saya juga happy. Tuan-puan boleh menyimpan, saya juga happy. Tuan-puan, sekarang kita rasa kita kuat, kita gagah bekerja, kita muda, itu betul. Tapi tuan-puan kena ingat, berlaku kecemasan menyebabkan kita terpaksa menyusahkan orang, menyusahkan banyak pihak. Sekiranya berlaku kecemasan, sekiranya kita langsung tak ada simpanan, resiko sangat-sangat tinggi. Tapi mula kita buat simpanan emas, kita sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Tabungan emas ni tuan-puan susah nak terguna, sukar sangat nak terguna kepada benda-benda yang tak ada faedah. Setakat nak tukar lansir baru, sofa baru, kita mula berfikir, takkanlah nak jual emas, nak tukar sport ring kereta baru. Takkanlah nak jual emas, nak tukar lansir baru. Tindakan kita mula rasional, wajar. Akan ada dalam diri kita ni tempoh bertahan. Nantilah ada duit, baru aku tukar. Sebab tu tabungan emas ni bertahan. Tak akan terguna kepada benda-benda yang bukan-bukan, insyaAllah. Jadi buat tindakan, pergi dekat profile TikTok saya, buka dulu akaun emas secara percuma, boleh mula sahaja serendah 100